Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Al-Farabi. Saya Aina Suha selaku pengacara pada hari ini. Hari ini sekolah kita telah mengadakan satu majlis yang penuh bermakna, iaitu Majlis Seiring Kepimpinan Gemilang Heng. Sempena majlis menerima penolongkanan hal ehwal murid PKM yang baharu. Selamat datang kami ucapkan kepada PKM. Jadi, kepada para penonton yang dihormati, marilah kita sama-sama menyaksikan perjalanan majlis ini hingga ke penghujungnya. Jom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam solidariti SLG 2026. Pertamanya saya bagi mewakili semua ahli tugas majlis mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada rakan-rakan dari SK Panglima yang sudi bertandang ke SKG pada waktu ini untuk kita sama-sama menjayakan Majlis Seiring Kepimpinan dia. Terima kasih sekali lagi. Dari Tegayung ke Logafar, transit sebentar yang baru sepenuh jiwa. SK Panglima PK Ko, SK Logafar PK Heng. Usaha mengeluh PK yang baru kami backup semua. Berat sama dipikul, ringan sama dikiting. PK Ko SKG tadi dulu. Terima kasih kerana hadir bersama sebanyak melepas keringan kami pada keluarga ini. Okay. Terusnya rakan-rakan rombongan dari SKPL dan rakan saya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزلمة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Terima kasih Mr. Khairi, pengurusi majlis yang diraihkan rombongan daripada SK 45 yang diketuai oleh Guru Besar dia yang tengok tu bukan habis sekolah kita lah. PM juga kayak kita lah. Jadi mudah. Ekor ni ada. Cuma tapi tak boleh pasal. Kita ni gapo-gapo ni terputus langsung. Tapi adakan majlis pengantar ustaz ni kita ni. Jadi ambil rasa kebetulan juga lah sebab ada berkenalan. Hari ni berkenalan ni ustaz ni. Jadi menurut cerita cikgu sekolah ni, cikgu ni dia banyak sumbangan lah masa cikgu ni walaupun cukup dan Inah tu pun sibuk, jadi hari ni terpaksa kita itu hari ni lah. Jadi tak apa itu semua Penyerahan portfolio HEM EKP SKLG kepada PKM baru. Silakan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apakah kata haluan untuk PKM baru? Alhamdulillah kita menerima seorang PKM yang nampaknya sangat baik hati, caring, mudah basuh, seneki. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Okey, pertamanya saya mengalu-alukanlah dan mengucapkan selamat datang kepada PKM baru kita ke SKJ ni menyertai keluarga besar SKJ. Dan seperti mana PKM lalu, insyaAllah daripada kerjasama semua guru tu saya rasa macam biasa aja, kita akan all out, kita akan beri kerjasama sepenuhnya. Dan mudah-mudahan PKM pun tak perlu ambil masa lama lah untuk menyesuaikan diri dengan kita semua. InsyaAllah dari segi kerjasama, komitmen, dari segi tugasan dalam HEM tu akan berjalan seperti baik, malah lebih cemerlang lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan selamat datang kepada PKM baru kita, Ustaz Nik Mustafa bin Nia. Semoga terus cemerlang berada di sini dan dapat memberi sumbangan yang padu kepada SK Long Ghaffar. Terima kasih. Okey, terima kasih pengacara MC. Okey, untuk PKM baru di SK Long Ghaffar, cikgu ucapkan semoga selamat berjaya lah berada di sekolah. Semoga cikgu Nik terus cemerlang. Okey, selamat bertugas di tempat baru kepada Cikgu Ustaz Nik Mustafa Nia. Semoga maju jaya di tempat baru,
dengan penuh jayanya. Okey. Untuk PKM baru kata keluar dari ini semoga Ustaz ni akan lebih maju jaya cemerlang di sini. Harapan cikgu untuk PKM kita yang baru, semoga beliau dapat menyesuaikan diri di sekolah SK Long Gafar dan lebih cemerlang dalam bidang tugas beliau. Saya juga berharap sekolah kita akan menjadi sekolah yang terbilang untuk tahun-tahun seterusnya, insyaAllah. Okey, selamat datang PKM ke SK Long Gafar. Saya berharap agar PKM dapat memantapkan mutu disiplin murid di sekolah ni dan meningkatkan lagi kemenjadian murid supaya lebih maju jaya. Okey, terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Apakah harapan PKM untuk berkhidmat di sini? Harapan saya untuk berkhidmat di sekolah ini, berkhidmat dengan baik, berkhidmat dengan cemerlang untuk menjadikan murid-murid sekolah kebangsaan Long Gafar sekolah yang terbaik. Okey, terima kasih cikgu. Dengan itu, berakhirlah majlis seiring kepimpinan Gemilang HEM pada hari ini. Semoga kehadiran penolong kanan hal ehwal murid yang baharu akan membawa sekolah kita ke arah yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.